pakai duit. Tapi itulah nak jual sekarang emas 1 dinar belum mencecah 2,700. Kalau nak pakai duit urgent dan perlukan duit segera, sayang nak jual emas, maka ada pilihan untuk tak jual tetapi dapat duit, iaitu mengaruhnukan emas tersebut. Tapi kalau mengaruhnukan, kita hanya dapat 70% sahaja pinjaman bercagarkan emas kita, yang mana kita kena tebus pula nanti dan ada 2% upah simpan. So kalau Cik Adib yakin Cik Adib boleh tebus semula dan Cik Adib boleh lagi dalam tempoh masa 6 bulan, maka pilihan yang sesuai adalah cagarkan dekat Arrohnu. Jadi emas tak hilang, kita boleh tebus semula dan masalah kewangan kita dapat disegerakan untuk selesai. Tapi kalau Cik Adib kata Cik Adib nak pakai duit sekarang dan Cik Adib tak tahu nak tebus daripada mana sebab dah tak ada bekerja, saya dah diberhentikan kerja, saya ada dinar ni, itulah dinar yang saya ada dan itulah duit yang saya nak pakai sekarang. Saya tak ada kerja, saya nak tebus macam mana? Nanti akan jadi masalah. Jual je, tutup mata, jual, selesaikan masalah kecemasan awak tadi tu, kemudian carilah sumber pendapatan lain untuk dapatkan dinar yang baru. Okey, itulah fungsi emas. Fungsi emas adalah membantu kita di kala kecemasan, tak ada duit tapi ada emas. Bila kita ada emas, sekurang-kurangnya kita tak ada duit pun kita tidak perlu meminta-minta kat orang. Tak perlu pinjam berata, pinjam 2,000, pinjam 2,000, pinjam abang long, pinjam kakak, pinjam kak ngah, pinjam jiran depan, pinjam kawan kat tempat kerja. Kadang-kadang benda tu mengaibkan dan memalukan. Mungkin orang tak bagi kita pinjam, orang mengata kita pula. Jadi kita tak perlu meminta-minta, even minta pun 2,000, tak ada orang boleh bagi pinjam. Mungkin susah orang nak bagi pinjam 2,000 sebab masing-masing ada sesak masing-masing. Daripada kita tercari-cari orang nak meminjam, lebih baik kita siapkan payung sebelum hujan, kita siapkan tabungan kita, apa-apa terjadi kita ada gram emas dan gram emas ini boleh pinjam dengan diri kita sendiri, pinjam dengan emas kita sendiri untuk keluarkan daripada masalah kewangan.